SPM anak saya 1A, 1B, 4C, 1D, 1E. Kalau mohon TVET lambat, adakah peluang dipilih itu kecil? Ini berkaitan dengan adik-adik kita lepasan SPM yang nak mohon program-program berkaitan dengan kemahiran. Dan program-program kemahiran ni boleh anda daftar di UP_TVET. So bagi menjawab persoalan ini, kongsikan video ini dan save video ini supaya adik-adik kita yang mungkin sekarang ni baru aware tentang satu institusi yang mereka boleh mohon sekiranya mereka dah tak ada peluang untuk nak mohon program-program UPU. So salah satunya adalah program UP_TVET, program kemahiran. Tarikh tutup untuk permohonan program TVET adalah pada 15 Jun 2025. Tak lama lagi dah untuk anda mohon. So untuk menjawab persoalan ini, dia bukan bergantung kepada lambat atau cepat untuk anda mohon. Dia bergantung kepada penempatan, dia bergantung kepada syarat kelayakan, dan juga dia bergantung kepada minat anak-anak tuan-tuan dan puan. Sekiranya anda mohon sekarang untuk UP_TVET perdana, insyaAllah permohonan ataupun keputusan permohonan akan keluar pada 13 Jun sehingga 20 Jun. Dan kalau sekiranya anda berminat dengan program-program yang berkaitan kemahiran yang ada dekat UP_TVET Flexi, dia bergantung kepada kapasiti dan penempatan. Kalau anda mohon hari ini, mungkin esok atau lusa permohonan anda akan diterima. Boleh cuba pergi mohon dekat UP_TVET sekarang sebab tarikh tutup untuk permohonan ini tak lama lagi akan tutup. Dan pastinya tuan-puan, ada ramai dah adik-adik kita yang sekarang ni dah pergi apply program-program dekat UP_TVET, salah satu tempat platform untuk anda mohon program-program berkaitan dengan kemahiran. Dan insyaAllah tuan-puan, kita galakkan anak-anak kita sambung belajar walaupun keputusan tidak cemerlang ataupun keputusan tidak dapat memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk program-program lain. So institusi TVET adalah tempat yang sesuai kerana program-program yang aliran akademik ada je dekat program aliran kemahiran. Sama je, cuma perjalanan ataupun hala tujunya berbeza.